Hai gang, sekarang ni aku berada di Sheraton Kuala Lumpur, di mana hari ni LS2 mengadakan media briefing berkenaan produk-produk LS2 yang terkini ya. Jadi banyak produksi yang dia ceritakan hari ini. Ada riding gear, ada helmet, ada glove dan macam-macam. Jadi hari ni aku bawa korang tour sikit apa yang kita dengar tadi tu. Kita highlightkan mana yang best item saja Korang stay tune. Jom. Okey, ini salah satu yang dipertontonkan hari ini iaitu Gravel Max Suit. Yang ni lebih kepada pakaian atau untuk yang sukakan off-road. Yang ni pakaian dia. Kain dia tak tebal, tak nipis Dia selesa sangat, lembut saja kain dia. Okay, ni belakang. Alright. Yang ni Tailor Pen LS2C Level 2 Knee Protector. Yang ni seluar dia lah. Dia ni seluar ni. Okay. Yang ni dia punya pinggang pakai ni je. Dia dah siap-siap ada tali ni. Bawah ni ada padding. Dia nampak casual je, tapi dia mempunyai ciri-ciri keselamatan. Dia tepi zip dekat sini. Dia ada pocket kat sini. Pocket lagi. Okay. Ini jaket. Dia tulis kat sini Saltec. Okay, yang ni lagi satu Axel jacket. Nampak casual je guys Okay, tapi semua material yang dorang keluarkan ni sesuai lah untuk kegunaan Asia, especially dekat Malaysia ni yang mempunyai cuaca khatulistiwa lah, panas sejuk kan. Jadi material-material dia ni memang sesuai digunakan untuk daily ride kan. Macam ni kain dia kata tak panas lah kan. Dia ada apa ni, ventilation yang cukup lah kan. Tengok ni dalam dia. Okay. Sini ada pocket. Ni. Ni ada pocket juga. Especially ada pocket. Hoodie pun ada lah. Hoodie dia. Okay, tengok belakang dia, tepi dia. Okay, ni padding dia dekat bahagian siku. Okay, di bahagian bahu, di bahagian belakang dia. Okay, dia ada ruang angin juga dekat belakang ni. Dekat belakang ni dia tak ada padding lah, atau apa ni, safety punya padding kat belakang ni tak ada. Okay, dia ada tepi, bahu. Untuk daily ride aku rasa sesuai kan. Okay, kalau korang nak betul-betul touring jacket yang ni guys breakout jacket yang ni. Yang ni betul-betul touring jacket. Dia punya look pun dah nampak macam-macam. Ada pocket dia, dia punya ventilation dia memang banyak. Okay. So ni dalam dia ada mesh kat dalam ni. So memang dia punya material untuk safety
punya riding. Dan ada poket sini, banyak poket. Situ. Okey, ni zip lagi. Ni ada lagi tempat-tempat menggantung apa-apa. Ni tepi dia. Daripada tepi macam ni. Ni especially kadang-kadang dia boleh buka ni kadang-kadang untuk ventilation, tapi tak tahu yang ni. Okey, tepi belakang ni ada padding. Belakang ni dia punya bahagian siku ni memang anti scratch punya bahagian lah, material dia. Kat sini lain, kat sini lain. Dia bahagian belakang dia. Dia ada poket belakang ni. Dia pakai macam tu je, sub je. Ada poket lagi. Ni boleh buka, boleh lipat ni. Boleh lipat. Kalau panas sangat kau buka ni, lipat dah. Macam tu belakang. Breakout dengan seluar dia sekali ni. Okey, korang tengok tu, banyak jaket kat sini, beratur jaket kan. Nak check satu-satu memang tak habis sampai esok. Tapi inilah dia yang LS2 dah sediakan untuk dipasarkan nanti kan. Ada certain model belum diumumkan lagi lah harga dia, macam-macam dia. Okey, yang ni dia ada beberapa color lah ya, baju ni. Jaket lagi, ini seluar, pant, macam-macam jaket. Sampai sana yang nampak macam jeans pun ada kan. Okey. Ni aku suka tengok design dia, simple je, tapi dari segi safety memang padu lah ni. Okay, sambil-sambil tu kita usah-usah juga tengok riding boots yang LS2 keluarkan guys. Smart tak guys? Dia ada quick release punya button. Semua sekarang dah pakai quick release button. Right, yang ni macam-macam design ada. Okay, alright. Ini pun smart-smart. Dia berat tak berat lah, just nice je. Dia still lagi nampak casual, tak 100% nampak macam riding boot punya kasut lah kan. Ni boleh buat jalan pun boleh, buat naik motor pun boleh. Sekarang semua macam tu lah kan. Kalau tengok brand-brand lain pun dah lebih kurang lah. Right, sempoi lah tapak dia. Okay, ini yang untuk hardcore punya kan. Macam ni. Ni lagi. Ni yang terbaru daripada LS2 yang ni tadi. Kita diberi briefing tadi. Material dia, design dia memang exactly nampak macam sport shoe lah kan. Tapi dia dah buat untuk riding shoes untuk bikers. Depan dia ada sikit lah kan untuk waterproof, dan yang ni dia buat dipanggil fly knit. Sama macam kasut-kasut sport lain lah kan, macam Nike, Adidas.
Tapi dia punya weight pun very lightweight, kan? Sesuai nak bawa jalan boleh, kau nak bawa pergi ride pun boleh, kan? Lagi ringan lah sekarang. Datang dengan quick release juga yang ni, ya. Nampak design dia, tapak dia. Okay, belakang dia macam ni. Nice kan? Tapi harga tak tahu lagi ni berapa harga dia. Belum diumumkan harga lagi. Alright. Dia tak tahu ada berapa warna kat sini. Yang aku nampak kat sini ada 2 warna, satu merah ataupun ni. Yang ni tak tahu warna merah. Dia macam two tone merah pergi ke macam orange pergi ke purple macam tu lah. Macam tu warna dia. Dan satu lagi warna biru. Yang ni warna biru. Ni warna biru. Alright. Okay. Glove pun tak lupa juga, geng. Glove. Ada 2-3 design tadi yang baru saja dilancarkan juga, kan? Aku tak identify banyak sangat model glove ni. Tapi yang ni rasanya yang ni lama punya. Yang terbaru, which one I think mana tadi? Oh, yang ni untuk apa ni, off-road ya. Yang ni ada yang terbaru punya. Okay guys, yang ni LS2 Ranger ni yang terbaru ni lah, especially yang model-model terbaru ni, dia datang dengan PPE material dia, dia ada satu protection yang cukup tahan lasak, tadi dah hentak-hentak pun dia tak patah. Dia punya cap ni, kan, dia ada satu pelindungan yang maksimum lah, sangat-sangat. Walaupun dia light, walaupun dia nipis, tapi dia punya safety dia baik. Shell dia dengan cap dia ni, kan, even dia punya LS2 punya visor ni pun, kita orang pernah buat test, kepak-kepak pun tak mudah pecah, dia elastik. Itulah dia kelebihan. Ni carbon forge. Yang ni Explorer Evo Carbon. Ini juga yang dipertontonkan hari ini. Ini dia. Yang ni Explorer Evo. So apa beza dia Explorer Evo dan Explorer Evo Carbon, kan? So dia punya beza dia, yang ni dia termoplastik, yang ni carbon. Yang ni fully carbon. Banyak kelebihan helmet yang ni Explorer Evo Carbon ni. Dia punya ventilation, dia punya inner dalam, kan, semuanya diperbaharui, lebih sejuk, kan. Yang ni dia punya aksesoris ni pun quick release, senang mudah nak buka di dalam dia. So kalau kau nak dapatkan view lebih, ini boleh cabut. Alright. Okay, ni pun sama juga. So dalam tu tentu. Okay. Alright, itu saja kan perkongsian daripada saya, dan kita jumpa lagi. Terima kasih korang yang menonton, dan korang yang baru masuk channel Project Solo, korang selamat datang, dan korang jangan lupa follow, like, comment and share.